Jadi kalau kita boleh lihat di kawasan pesantren ini antara kitab-kitab termasuk juga Quran yang telah ditenggelami oleh air. Ada kebanyakannya adalah set yang baru lah. InsyaAllah kita antara cadangan yang kita sedang usahakan adalah wakaf Quran. Ini antara kawasan yang terjejas teruk lah akibat daripada banjir besar di bumi Aceh pada tahun ini. Kita berada di lokasi yang ketiga, Kampung Sidodadi, Aceh Tamiang, yang mana kita allocate juga untuk dapur umum. Jadi di sinilah tempat mereka memasak secara berkelompok. Ini merupakan sebahagian daripada usaha yang kita gerakkan dalam menyalurkan bantuan. Bila mana kita berjumpa dengan penduduk, air nak surut ni ada yang dalam seminggu, ada yang 2 minggu. Itulah hakikat yang terpaksa dilalui dah. Yang antara benda yang poin yang kita dengar sangat mencabar bila mana penduduk nak cari makan ni, dia orang akan naik pelepah yang mana terapung tu, dia akan berlayar ataupun berakit menggunakan tali-tali kabel elektrik di atas ni. Jadi untuk mencari makan, itu antara cabaran lah sahabat-sahabat kita di sini dalam memastikan penduduk yang mana tak dapat makanan ataupun bantuan sewaktu berlakunya bencana bah dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Kami Muslim Care Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih di atas segala usaha dan juga sumbangan yang dibuat melalui Muslim Care Malaysia. Bantuan kemanusiaan merentasi sepadan, Aceh Tamiang.